Kadang-kadang susah sangat nak masuk syurga sebab suami je. Tapi kalau suami redha, perempuan boleh masuk pintu mana perempuan nak. Tapi yang paling susah hidup atas muka dunia ni taat pada suami. Betul? Paling susah. Yang kena dengan hati okey lagi. Kalau dah tak kena dengan hati, tengoklah apa je. Susah. Mintalah doa pada Allah supaya Allah bagi kekuatan pada perempuan sabar dengan suami. Dia sebenarnya kita jadi suami ni, suami dia kena banyak sabar. Nak banding dengan isteri. Isteri kena banyak bersyukur. Syukurlah ada suami. Betul. Kenapa? Kerana itulah jalan ke syurga paling mudah. Berapa jalan dia? Tapi dikatakan itulah pintu syurga paling mudah. Berapa? 8. Subhanallah puan-puan. Puan-puan bertahanlah sikit dengan suami yang ada tu. Bertahan sikit. Suami yang ada. Subhanallah, balik akhirat Allah buka 8. Termasuk Firdaus.